sayang, masak apa tu? Hari ni kita masak ayam penyet menggunakan air fryer. Menu ni sangatlah mudah, cepat, sedap dan paling penting sekali kurang kalori dan boleh dikategorikan menu yang sihat. So mula-mula kita ambil ayam yang sudah dibasuh bersih, kita perasakan dengan garam, serbuk kunyit, lepas tu kita masukkan sedikit serbuk ketumbar, jintan manis, jintan putih yang sudah disangat dan diisar. Kita gaulkan dia sampailah dia sebati dan kita perapkan selama 30 minit macam tu. Sementara tu kita boleh sediakan bahan untuk sambal dia. Kita gunakan cili merah, cili hijau, cili merah besar, bawang putih dan tomato. Kita masukkan semua bahan tadi ke dalam air fryer. Kita semburkan sedikit minyak dan kita bakarkan selama 10 minit dalam suhu 180 darjah Celsius. Dan siap boleh masukkan ke dalam pisau. Perasakan dengan garam, gula, masukkan belacan bakar dan kita kisarkan sampai lumat. Dan siap boleh kita masukkan ke dalam mangkuk. Kalau nak rasa sambal tu ada rasa berlemak, boleh masukkan kacang jagus. Kita bagi dia kit lagi sambal tu. Bila dah siap buat sambal tu, bolehlah kita bakarkan ayam kita perap tadi, semburkan sedikit minyak. Kita bakarkan selama 20 ke 30 minit dalam suhu 180 darjah Celsius. Bila semua dah masak, bolehlah hidangkan bersama sayur kobis, kacang panjang, timun. Kalau ada tempe tu, bolehlah bakarkan sekali. Yang mana tak ada masa nak masak tu ataupun nak bawa bekal pergi kerja ke, malas nak kotorkan dapur ke dengan minyak, nak diet ke, bolehlah cuba menu ni. Confirm tak menyesal. Jom makan!